Baiklah semua peserta di kursus duduk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah kerana dengan limpah dan izinnya kita dapat berhimpun di majlis khatam Al-Quran yang penuh keberkatan ini. Majlis ini bukan sekadar penuh bacaan Al-Quran, tetapi punya tanda kejayaan, kesungguhan dan kesabaran anak-anak dalam mendekati kalam Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta seluruh umat Islam yang istiqamah di atas ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, Al-Quran bukan sekadar kitab bacaan, akan tetapi petunjuk kehidupan dan peneman di dunia serta akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Uqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Yang bermaksud, bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Setiap huruf Al-Quran yang dibaca akan diberi pahala walaupun kita belum lancar. Yang penting ia terus membaca dan tidak berputus asa. InsyaAllah pada hari ini kita akan menjalankan majlis khatam Al-Quran seperti yang kita dah laksanakan daripada tahun-tahun terdahulu hinggalah hari ini. Bolehlah kalau saya ingatkan beberapa adab apabila kita mendengar Al-Quran ataupun membaca Al-Quran. Di antara adab-adab membaca Al-Quran ialah
pastikan kita dalam keadaan berwuduk sebelum kita membaca Al-Quran dan memegang mushaf. Seterusnya, duduk dalam keadaan sopan dan tertib, tidak bermain-main, bergurau sesama sendiri. Membaca dengan perlahan dan bertajwid secara tertil, dan seterusnya menghormati Al-Quran. Dan yang terakhir, niat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, adab-adab sebagai pendengar apabila mendengar bacaan Al-Quran dilaungkan. Yang pertama adalah kita perlu diam, diam dan fokus apabila Al-Quran dibacakan. Tidak bercakap atau bermain, walaupun hanya mendengar. Menghayati maksud ayat Al-Quran tersebut, sekurang-kurangnya dalam hati. Dan yang terakhir, menghormati yang rakan-rakan yang sedang membaca Al-Quran, kerana mendengar Al-Quran itu adalah satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan majlis pada hari ini bukan menunjukkan bahawa penamatnya hari terakhir untuk kita membaca Al-Quran, tetapi ia adalah permulaan untuk terus mencintai Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai bacaan harian, panduan hidup dan sahabat setia sehingga akhir hayat. Semoga Allah menjadikan anak-anak semua daripada kalangan ahli Quran yang mulia di dunia dan tinggi darjatnya di akhirat. InsyaAllah, khatam Al-Quran kita akan memula daripada surah Al-Duha sehingga surah An-Nas, InsyaAllah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh kita baca sama-sama? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر. الذي
لا
لا إله إلا الله ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الغيب لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور ومثل ما في القلوب. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإبل المنفوش. وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي نار حامية. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمل ممددة لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك
والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين حتى شاكرين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا قراءتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراط مستقيم ببركة القرآن العظيم. Ya Allah, tunjukilah dan bimbinglah kami kepada kebenaran dan jalan yang lurus dengan berkat Al-Quran yang agung. Allahumma rzuqna bitilawah, Allahumma zayyina bizinatil Quran wa akrimna bikaramatil Quran wa syarifna bisyarafatil Quran. Ya Allah, yazikanlah diri kami dengan perhiasan Al-Quran, muliakanlah kami dengan kemuliaan Al-Quran, dan serikanlah kami dengan ketinggian martabat Al-Quran. Wa albisna bikhil'atil Quran wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Quran. Dan pakaikanlah kami dengan pakaian permata Al-Quran, dan masukkanlah kami ke surga dengan syafaat Al-Quran. Wa'afina min kulli bala'in dunya wa'adzabil akhirati bi hurmatil Quran. Dan selamatkanlah kami daripada segala bencana dunia dan azab hari akhirat dengan berkat kehormatan Al-Quran. Allahumma ij'al al-Quran lana fid dunya qalila wa fil akhirati mu'nisa wa fil qiyamati syafi'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran semasa hidup kami di dunia sebagai rakan, pada hari akhirat sebagai kawan yang mesra, pada hari kiamat sebagai pembantu. Wa 'ala sirati nura wa ila al-jannati rafiqa wa min an-nari sitran wa hijaba. Dan sebagai cahaya penyuluh di atas titian sirat, dan semasa menuju ke syurga sebagai teman, dan sebagai penghadap dan pendinding daripada api neraka. Wa ila al-khairati kulliha dalilan wa imaman bi fadlika wa judika wa karamika ya karim. Dan sebagai panduan dan ikutan untuk memperoleh segala kebaikan dengan limpah kurnia, kemurahan dan kemuliaan-Mu, wahai Allah Tuhan yang mulia. Allahumma hdina bihidayatil Quran wa najjina min hirani min karamatil Quran. Wahai Allah, tunjukilah kami dengan petunjuk Al-Quran, selamatkanlah kami daripada api neraka dengan sebab kemuliaan Al-Quran. Warfa' darajatina bi fadilatil Quran wa kaffir 'anna sayyi'atina bi tilawatil Quran. Dan tinggikanlah darjat martabat kami dengan kelebihan Al-Quran, dan hapuskanlah dosa keburukan kami dengan pembacaan Al-Quran. Ya dzal fadli wal ihsan, wahai Allah Tuhan pemilik segala kelebihan dan ihsan. Allahumma a'tiq riqabana minan nar, Allahumma a'tiq riqabana minan nar, Allahumma a'tiq riqabana minan nar ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi shahri Ramadan wa ballighna laylatal qadr ya arhamar rahimin. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا
ذريتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم افتح علينا فتوح العارفين يا رب العالمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا تفقهوا أقوالنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baiklah, sebelum kita tanda tangan untuk kita menasyid doa khatam Al-Quran, insyaAllah. Sama-sama kita boleh tanda tangan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا الله بك ميدنا القرآن جريك يا قبيلنا يا فتنجد الماما. الله يجتني أفايا تلوفا أجتنا يمتعك تهوي رزقك الكريم بشايا sepanjang malam siang dan malam sepanjang siang malam jadikan ia ucapkan ya Rabbal Alamin. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله عليه وسلم.
khatam kita pada tahun ini yang seramai 30 orang peserta untuk tahun 2026. Terima kasih dan juga sahabat. Ke Pekan Kuala membeli bingka, sayang pesanan selupa sudah. Majlis bermula tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Indah berbalam si awan petang berarak di celah pepohon ara. Pemanis kata selamat datang, awan bismillah pembuka bicara. Yang berbahagia Encik Jamaluddin bin Wahab yang dipertua PIBD Sekolah Kebangsaan Sungai Pelong, yang berusaha Puan Hajah Nolaidi binti Abdul Rahman, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sungai Pelong, yang dihormati Encik Muhammad Suhaimi bin Muhammad Sunar, Penolong Kanan Pentadbiran Kurikulum, Encik Ashrul Nizam bin Muhammad Rozli, Penolong Kanan Harimau Murid, Puan Siti Sarah binti Ismail, Penolong Kanan Kurikulum Sekolah Kebangsaan Sungai Pelong, Barisan Jawatan Kuasa PIBD Sekolah Kebangsaan Sungai Pelong, Barisan Jawatan Kuasa Pelaksana Majlis Khatam Al-Quran dan penutup Bulan Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab, murid-murid, guru-guru dan seterusnya, para hadirin sekalian. Selamat datang ke Majlis Khatam Al-Quran Pedan dan juga majlis penutup Bulan Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab bagi tahun 2026. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama berkumpul pada hari ini bagi menjayakan majlis yang telah kita rancang selama ini. Sesungguhnya, majlis ini diadakan sebagai tanda kesyukuran atas kejayaan para peserta yang telah menamatkan bacaan Al-Quran, di samping menyemai rasa kita terhadap kitab Al-Quran, bertepatan dengan objektif menanam sikap, menyanjungi dan memuliakan Al-Quran, serta menarik minat murid membaca dan berusaha mengkhatam Al-Quran. Para hadirin sekalian, kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Para hadirin sekalian, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Saiful Nizam bin Osman untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Baik, sama-sama baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Angkat tangan, aminkan sampai doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما
Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma shrahna bil Qur'anil 'azim sudurana wa yassir bihi umurana wa anzil bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa wasi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa qubur abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li masyayikhina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Allah ya Tuhan kami mohon rahmat-Mu ya Allah. Berkatilah majlis kami pada pagi ini, majlis khatam Al-Quran dan penutup bulan panitia pendidikan Islam dan bahasa Arab. Semoga segala program dan acara yang diadakan sepanjang bulan Ramadan ini memberi manfaat dan faedah kepada murid-murid kami. Ya Allah ya Tuhan kami, sempena bulan Ramadan yang penuh keberkatan dan bulan yang diijabah segala doa. Kami guru-guru SKSP mendoakan semoga anak-anak murid kami cemerlang dunia dan akhirat, menjadi anak-anak yang berjaya dalam akademik dan co-curriculum, baik akhlaknya, cerdas mindanya, dan berjaya di masa depannya. Rabbana amanna alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Fadil Ustaz Saiful Rizwan bin Osman di atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis pada pagi ini diteruskan dengan ucapan daripada Yang Berusaha Tuan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sungai Buloh yang sentiasa memberi sokongan dan galakan terhadap program-program yang menyemai kecintaan murid terhadap Al-Quran. Sehubungan dengan itu, majlis dengan penuh takzim dan segala hormatnya menjemput Puan Hajah Nuraini binti Abdul Rahman, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sungai Buloh, untuk menyampaikan ucapan dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Encik Jamaluddin Wahab selaku YDP PIBG SK Sungai Buloh, yang berusaha barisan pentadbir SK Sungai Buloh, Cik Sohaimi, Cik Ashur, Cik Siti Sarah, yang dihormati barisan EJK PIBG yang hadir bersama dalam majlis pada hari ini, yang dihormati semua guru super sesi pagi dan sesi petang yang ada bersama kita pada hari ini, dan dikasihi anak-anak khatam Al-Quran dan anak-anak super sesi pagi dan sesi petang yang dapat hadir ke sekolah pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar kan Cik cakap? Okey, alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya kita pagi ini, hari Selasa 17 Mac 2026, dapat melaksanakan program khatam Al-Quran bagi murid sesi pagi seramai 30 orang, dan semalam 16 Mac 2026 majlis bacaan surah lazim bagi murid sesi petang tahun 3
Ya, alhamdulillah kedua-dua majlis kita dapat laksanakan dengan baik walaupun petang semalam hujan. Mencabar sikitlah. Okey, tahniah dan syabas terutamanya kepada anak-anak yang terlibat dengan majlis khatam Al-Quran pada tahun ini, pada bulan Ramadan tahun ini. Dan tahniah dan syabas juga kepada jawatankuasa pelaksana program kedua-dua untuk petang dan pagi, semalam dan hari ini, melatih anak-anak, ya, memastikan anak-anak dapat khatam dan dapat membaca surah lazim dengan lancar. Dan saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua guru panitia agama Islam dan guru panitia bahasa Arab atas kejayaan pelaksanaan program Ihya Ramadan dan semua program yang melibatkan aktiviti di dalam sepanjang bulan panitia agama Islam dan bahasa Arab. Dan tahniah dan syabas juga saya ucapkan kepada semua pemenang bagi acara-acara yang telah dipertandingkan dalam program sepanjang program bulan panitia bahasa bulan panitia agama Islam dan bahasa Arab ini. Hari ini akan dilaksanakanlah majlis penyampaian hadiah kepada para pemenang. Untuk yang tidak berjaya, cikgu harapkan di kemudian hari kamu berusaha dengan lebih gigih agar kamu juga boleh terpilih untuk menjadi pemenang bagi apa-apa sahaja pertandingan yang disediakan untuk kamu. Ini bulan ni adalah bulan panitia bahasa bulan panitia pendidikan Islam dan bahasa Arab, dan bermula bulan-bulan seterusnya akan ada bulan panitia-panitia yang lain juga. Jadi diharapkan semua anak Supers mengambil peluang untuk menyertai aktiviti yang telah disediakan untuk kamu di sepanjang bulan panitia yang telah disediakan. Okey? Dekat sini boleh tak saya tahu siapa yang tak menyertai pertandingan yang disediakan oleh panitia agama dengan panitia bahasa Arab? Ada tak yang tak sertai? Yang dia tak berminat pun nak ikut program? Ada tak? Ada tak? Cuba angkat tangan. Dia tak sertai apa-apa pertandingan pun. Ada pertandingan hafazan kan? Ada pertandingan azan kan? Lagi ada pertandingan apa? Awak ikut ke tidak? Siapa yang tak ikut? Cuba angkat tangan, jujur. Ada ramai, tengok. Jatuh tangan. Cikgu harap tahun hadapan kamu cuba. Cuba tahun ni kamu tak sertai, tahun hadapan kamu berazam untuk menyertai pertandingan yang disediakan. Boleh ke tidak? Anak Cik Syed tu, kenapa? Macam nak pergi piknik je. Santai je dia. Elok. Okey. Sekali lagi saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada KP lah, Panitia Agama Islam dan KP Bahasa Arab untuk program. Akhirnya hari ini adalah majlis kemuncak, ya, penutupan bulan Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab, dan juga majlis khatam Al-Quran untuk penutup pada bulan Ramadan lah, untuk hari terakhir sesi persekolahan pada kali ini. Cuti penggal kan? Separuh penggal pertama kan, Cik Asrul? Separuh penggal pertama, ya? Dan
direzekikan cuti persekolahan separuh penggal pertama ni, kita sambut dengan hari raya. Jadi semua kamu nanti akan pulang ke kampung halaman masing-masing. Sekali lagi hari ini cikgu mengambil kesempatan untuk semua mewakili guru-guru Supers ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf lahir dan batin kepada semua kamu anak-anak Supers. Dan cikgu juga mengambil kesempatan ini. Dah tak dengar ni. Duduk tegak 10 kali ni boleh tepuk. Dah. Okey, duduk tegak pandang saya. Dan cikgu mengulangi semula pesanan Encik Asrul semalam waktu perhimpunan rasmi. Satu, Encik Asrul cakap cuti persekolahan akan bermula bila? Esok 18 hari bulan 3 tahun 2026 hari Rabu, dan akan berakhir pada 29 Mac 2026. Hari Ahad, bermakna 30 hari bulan 3 2026 semua kena hadir ke sekolah seperti biasa. Bila nak datang sekolah semula? Ada yang tak dengar pun saya cakap ni. Bila nak datang sekolah semula? 30 hari bulan 3 2026 hari Isnin. Jangan ramai yang tak hadir pula nanti. Okey, waktu tu dah boleh makan dah kan? Dah boleh makan. Nanti insya-Allah kita akan buat sambutan hari raya peringkat sekolah. Okey? Jadi datang ke sekolah. Nanti cikgu akan maklumkan kepada kamu bila sambutan hari terbuka raya Supers. Okey? Dan pesanan yang kedua, duduk tegak. Tadi pesanan pertama apa? Cuti sekolah mula 18, akhir 29. Pesanan yang kedua. Halo? Pesanan yang kedua. Kamu bercuti dalam keadaan yang sihat walafiat macam ni. Balik ke sekolah 30 hari bulan 3 2026 pun cikgu nak kamu sihat macam sekarang. Boleh ke tidak? Maksudnya apa? Dalam kamu berhari raya, berseronok, jangan kamu bakar mercun. Lepas tu cikgu dengar pula ada yang putus jari lah, ada yang putus tangan lah, ada yang buta mata sebelah lah. Nak ke? Tak nak. Itulah cikgu cakap. Cikgu nak, cikgu doakan kamu selamat masa cuti ni, balik ke sekolah nanti pun dalam keadaan yang selamat, sihat walafiat. Boleh? InsyaAllah. Okey. Boleh ke tak main mercun? Murid 5A 5A. Ada murid 5A yang main macam bola Macam bola tu, jari dia ni habis ni terbakar. Dah, sini berbalut satu tangan, masuk hospital. Itu nasib tak hilang, tak hancur dia punya jari. Baru luka-luka, tapi dalam lukanya cikgu tengok. Tu cikgu pesan dekat kamu semua, jangan. Kamu nampak mudah tu macam bola, tapi yang tu pun berbahaya untuk kamu. Jangan sentuh langsung. Faham? Nanti hari raya dapat banyak duit raya, betul tak? Dapat duit raya bukan beli mercun. Itu samalah macam kamu bakar duit kamu. Buat apa orang bagi duit, kamu bakar duit? Dapat duit buat apa? Simpan untuk masa depan kamu. Masa depan kamu panjang.
perjalanan hidup kamu panjang lagi. Nanti nak sambung belajar lagi. Belajar tu pakai duit, bukan pakai IO. Ha? Okey? Tu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga. Siapa yang pulang berhari raya ke kampung halaman? Cuba angkat tangan. Ada yang bersembang. Tu bersembang tu bangun. Bangun. Ya, bangun. Bangun. Nak bangun pukul 8 sangat. Apa lagi nak sembang? Okey, yang lain tak angkat tangan ni tak balik kampung ke? Memang kampung kat Sungai Pelong? Kesian ni awak. Okey, jaga tangan. Mungkin tak balik kampung, mungkin pergi raya kat tempat lain nanti kan? Jalan-jalan juga kan? Okey? Untuk yang akan pulang ke kampung halaman, nanti pesan dengan mak ayah kamu, Cikgu Laili kirim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu pesan dengan siapa yang bawa kereta? Mak ke ayah? Ayah Okey, pesan dengan ayah. Cikgu Laili pesan tak payah bawa kereta, laju-laju, biar lambat asal selamat sampai ke destinasi kamu. Okey, boleh? Boleh tak? Boleh tak pesan? Nanti kalau ayah tu macam bawa kereta laju sikit, nanti cakap dengan ayah, ya, Cikgu Laili pesan jangan bawa kereta laju-laju. Okey? Biar lambat asal selamat. Tapi rasanya tak boleh bawa laju pun kan? Tempat jalan jam. Betul tak? Okey, itu sahaja pesanan cikgu. Dan sekali lagi cikgu mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada YDP PIBG yang sentiasa menyokong apa sahaja program yang dilaksanakan oleh Supers, dan baju yang kurta yang dipakai oleh anak-anak yang khatam Al-Quran hari ini adalah sumbangan PIBG Supers. Bagi tepukan sikit. Alah, nak tepuk pun tak ada tenaga. Okey, itu sebahagian ada lagi sumbangan lain yang diberikan. Dan terima kasih Encik Jamal, wakil kepada AJK PIBG yang lain kerana dia hadir pada hari ini merasmikan majlis kami, dan semua AJK yang dapat hadir pada hari inilah. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada semua AJK pelaksana program pada hari ini, dan tahniah dan sabar saya ucapkan kepada semua guru-guru Supers yang dapat berkumpul pada hari ini, dan anak-anak Supers yang dapat hadir ke sekolah pada hari ini. Mana anak-anak Supers sesi petang? Cuba angkat tangan. Tahun 1, 2, 3. Cuba angkat tangan yang datang petang pagi ni. Bagus. Tepuk tangan sikit untuk adik-adik yang aku tu. Okey. Sekali lagi, cikgu ambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Dan dengan itu saya sudahi ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Jamaluddin bin Wahab yang di-Ketua PIBG Sekolah Kebangsaan Sungai Pelong untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Majlis Khatam Al-Quran peringkat SK Sungai Pelong dan penutupan Bulan Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab SK Sungai Pelong bagi tahun 2026. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih Cikgu Rozi. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang berbahagia, Puan Berbesar kita, Puan Haji Nuraini, fikir petakbir yang ada pada hari ini, Encik Ismaili, Encik Rasul, Puan Siti Sarah, barisan eksekutif PIBG, barisan eksekutif pelaksana pada hari ini, pendidikan Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab, dan juga guru-guru yang hadir pada hari ini, serta anak-anak super yang sentiasa dihadiri. InsyaAllah hari ini adalah merupakan hari akhir sesi persekolahan sebelum kita menyambut Lebaran, di mana guru besar kita nasihatkan kita jaga keselamatan dan sentiasa kalau naik basikal jangan terlampau aktif sangat, jangan terlampau bermain-main di tengah jalan, sebab ada sahabat-sahabat kita yang telah aksiden dan sebagainya. Jadi hati-hati di jalan raya. Dan kalau yang ada pergi ke flat-flat ke apartmen beraya apa semua tu pun berhati-hati. Kita tak tahu rumah yang kita pergi tu adakah selamat ataupun tidak. Kita nak jemput beraya dan kita masuk rumah berjenayah dan sebagainya, kita perlu berhati-hati, terutamanya yang perempuan dan yang lelaki juga, takut diberang, tertulis dan sebagainya. Jadi sentiasa menjaga keselamatan dan sentiasa menjaga diri, jaga peribadi, tingkah laku, dan menjadikan kita sentiasa dalam keadaan yang terkawal, dan sentiasa berada dalam dalam keselamatan lah. Dan kepada guru-guru, saya mewakili dan berbesar lah, saya mewakili agensi PIBG dan parent mengucapkan selamat hari raya, maaf lahir batin, andai terkasar bahasa, terlalu bicara, tingkah laku yang tidak disenangi, harapnya diampunkan dan dimaafkan. InsyaAllah selepas ini kita akan jumpa lagi untuk majlis-majlis akan datang. Terima kasih kepada parent juga dan industri kerana sentiasa juga support program-program sekolah dan menjadikan anak-anak ini insan-insan yang terdidik dan sebenar minda dan akhlaknya. Terima kasih kepada cikgu juga. Jadi dengan itu saya merasmikan majlis khatam Al-Quran dan penutup bulan Panitia Pendidikan Islam Bahasa Arab sesi 2026. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Encik Jamaluddin bin Wahab yang dipetua PIBG Sekolah Kebangsaan Sungai Pelong di atas ucapan perasmian penutupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adam dan kita membentuk insan direloi akan hidup terus dibantu membina diri asa berbudi pekerti membina umat yang harmoni berdasar satu reformasi membentuk insan yang tadi.
Qur'ani wa ifa'una ala hidayati
wabarakatuh. Itu tadi persembahan khas daripada persembahan nasib kumpulan Sinawan yang di bawah pimpinan Ustaz Razman Razali, Ustaz Zuhri Zahika dan Ustazah Nur Aizila. Mari mengucapkan jutaan terima kasih. Para hadirin sekalian, pada pagi ini kita diteruskan dengan penyampaian sedar mata kepada peserta khatam dan juga peserta Rotbu Khatam SK Sungai Buloh. Jadi untuk menyempurnakan majlis pada pagi ini, majlis dengan segala hormatnya menyebut Puan Osmanina binti Abdullah, Ketua Panitia PAI, mengiringi yang berusaha Tuan Guru Besar SK Sungai Buloh, Puan Haji Nur Aziz binti Abdul Rahman untuk menyempurnakan penyampaian rendah hati kepada peserta yang terlibat. Kita mulakan dengan penyampaian peserta khatam. Dimulakan dengan Arif Ryan Baihaqi bin Zulkifli. Seterusnya dipersilakan Muhammad Amirul Awali Zulkarnain. Dipersilakan Muhammad Izan Hakimi, Muhammad Izairi. Muhammad Haras Naufal Ahmad Syukri. Amir Aizuran Geza bin Muhammad Zulkarnain. Haras bin Abdul Said. Amir Al-Fatih Abdul Hadi. Muhammad Akhil Muhammad Al-Sali. Seterusnya Muhammad Zaid Ashraf bin Zairul. Seterusnya Ahmad Denis Ashraf Muhammad Salihuddin.
Karar Rais Muhammad Yuzaimi, Muhammad Daryan Naufal bin Muhammad Zulkifli, Rizki Al-Hafiz Eko Purnomo, Muhammad Wahid Fahir Hafiz Turki, Muhammad Adam Arif Nasaruddin, Ahmad Adam Solehi Ahmad Al-Zahar, Muhammad Mirza Rozi Erik Kurnawan, Tengku Muhammad Adam Raikal bin Tengku Muhammad Azri, Ryan Haikal bin Muhammad Ridwan, Muhammad Umar Ain bin Ahmad Syah, Asal Hamzah bin Ahmad Syahid, Fauzan Zikri Nur Hazmi, Muhammad Amar Izam, Zainal Abidin Abdul Aziz, Syed Yusuf Rahman Al-Fid bin Syed SPP, Muhammad Arif Adil bin Nur Fariza, Muhammad Farid Hadi Omar Al-Abshairi, Muhammad Ryan Lukman Hakimi, dan Muhammad Abdul Jabbar bin Hatim. Dan seterusnya penyampaian generasi kepada Khalifah Khatam pada hari ini dipersilakan Ustaz Zul Husni bin Ishaq. Seterusnya penyampaian penerima tanda haji turut Sukacap khas Ramadan. Untuk sesi pagi, peserta yang berjaya khatam dipersilakan Fahmi Rizwan bin Muhammad Rozi dari kelas 6A. Dipersilakan ada Fahmi Rizwan bin Muhammad Rozi dari kelas 6A.
peserta Rot Tukar Kapal bisa bersedia. Tukar Kapal Ramadan Putri Al-Sahara Aryazana binti Abdul Malik dari kelas 6-an. Seterusnya Muhammad Fayad Zahid binti Zuan dari kelas 6U. Nur Asia Umaira Muhammad Rashid dari kelas 6M. Nur Alia Syamini binti Abdullah dari 6P. Muhammad Mirza Rozik Erik Gunawan 6M. Seterusnya dipersilakan Ilman Rizki Yusri dari kelas 6M. Seterusnya Dor Erina Arisa Yusran 6R. Seterusnya dipersilakan Ahmad Adam Solihin Ahmad Azhar 6M. Akhil Zafran Dor Azmi 6Y. Nur Jamia Arisa Muhammad Zaid 6S. Atika Ashikin Zulkifli 6S. Aka Hamza Ahmad Syahid 6S. Muhammad Syahirullah Muhammad Syafiq 6P. Muhammad Azwan Shah Khalid 6Y. Muhammad Fauzan Muhammad Hasnizam 6M. Dan Nur Aisyah Humaira Muhammad Nur Hisham 6P. Mari kita katakan terima kasih kepada yang berusaha membuka Wahana lagi Rizki Abdul Rahman di atas penyampaian segati kepada peserta kata. Para hadirin Islam yang teruskan dengan penyampaian hadiah kepada pemenang-pemenang sempena bulan Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab. Untuk itu masih menjemput dan mempersilakan Encik Muhammad Suhaimi dan Muhammad Suna, penunggangan pentadbiran kurikulum SK Sungai Pelong, untuk mengiringi yang bahagia ini yang baru kejuruhan yang dibentuk PIBD Sekolah Kebangsaan Sungai Pelong untuk tampil ke pentas untuk menyempurnakan penyampaian kepada pemenang. Kita mulakan dengan penyampaian hadiah Burma Azad.
Baik, untuk rumah azan tempat pertama, Muhammad Izzat Hanafi, Muhammad Yuzairi dari kelas 6N. Tempat kedua dipersilakan Muhammad Fayyad Fauzi dari kelas 5U. Dan tempat ketiga Muhammad Adam Arif Nasaruddin dari kelas 6M. Bagi hadiah sagu hati dipersilakan Muhammad Syakir Naufal, Muhammad Faizal dari kelas 6S. Muhammad Arish Ozel, Muhammad Nur Farizan dari kelas 6U. Engku Muhammad Al-Fatih, Engku Ahmad Azwan dari kelas 5P. Muhammad Akil, Muhammad Asri dari kelas 5M. Muhammad Haji Amin Nasri 6Y. Muhammad Zaid Ashraf Zairul dari kelas 5Y. Muhammad Fayyad Zahid Rizwan dari kelas 6U. Muhammad Aryan Rizki, Muhammad Nur Farid dari 5S. Dan Muhammad Izzat Hakimi, Muhammad Yuzairi dari kelas 4S. Bagi pertandingan Da'i Cilik Digital, tempat pertama dipersilakan Haraf Zainal Abdul Muttalib dari kelas 5M. Tempat kedua Aulia binti Muhammad Farham dari kelas 6M. Dan tempat ketiga Siti Fatimah Zahra Muhammad Syarif dari kelas 6M. Bagi hadiah sagu hati didahului dengan Adi Amir Al-Fatih Al-Sul Hadi 5M. Hani Khairin binti Hafizuddin 6M. Nur Ain Aulia Muhammad Asmizam 6M. Nur Hanania Khaisara Ahmad Fadli 4P. Kisha Edilia Syarul Iman 5P. Ahmad Adam Solihin Ahmad Azhar 6M. Muhammad Iman Rafiq Muhammad Nazri 6Y. Muhammad Iman Firas Muhammad Nazri 4P. Hisha Amani Muhammad Azri Syazwan 5M. Nur Erin Azra Norzul Hisham 4Y. Muhammad Umar Ais Ahmad Syah kelas 6M.
Akif Okasya Khairul Faid 6M. Fayad Ozel bin Muhammad Faiz 4Y. Firas Muhammad Hafizi 4Y. Nur Jamia Arisa Muhammad Zahid kelas 6M. Dan Zunaira Aisyah Muhammad Anwar 4P. Seterusnya acara yang dipertandingkan untuk tahun 4. Pertandingan untuk pertandingan membuat penaja buku tahun 4. Dari 4 Majlis dipersilakan adik Nur Khairul Nisa Azhara Muhammad Subriyadi. Dan adik Kira Farisha Kamalul Nizam. Dari kelas 4 yang dipersilakan adik Khairin Natasha Aminuddin. Yang kedua adik Nur Ainul Madiyah Muhammad Salabi. Dan adik Sofiatul Aisyah binti Al-Mahdi. Dari kelas 4 Super dipersilakan adik Nur Aida Sofia Muhammad Sofian. Dan adik Lara Elisha binti Ehsan. Bagi kelas 4 Power dipersilakan adik Nur Irma Farisha Abdullah. Dipersilakan adik Alia Nabila Zahra binti Zai Hasrul. Dan dipersilakan adik Nur Badrisha Sofia Muhammad Nizam. Bagi kelas 4 Imeji dipersilakan Ainul Zulaika Saiful Anwar. Bagi kelas 4 Is dipersilakan Nur Atikah binti Mustafa. Dipersilakan Raja Nur Naila Azhara Raja Muhammad Azlan. Dan Siti Azma Balaria binti Ami. Bagi kelas 4 Sukses dipersilakan Muhammad Aiman Zulkifli Rusli. Dipersilakan Muhammad Faizal Salihuddin. Dan dipersilakan Muhammad Arif Faizal Muhammad Fadil. Bagi pertandingan tahun 5 membuat kad raya dipersilakan dari kelas 5 Marvelous Nur Alisha Khaisara. Nur Aina Humaira. Dari kelas 4 yang dipersilakan Adriana Darfina. Nur Khaira Marisa. Dan Akila Zulaika binti Sabri.
Bagi kelas super dipersilakan Nur Amira. Dipersilakan Dia Hana. Seterusnya dipersilakan Siti Aisyah. Bagi kelas Yunai dipersilakan Nur Aisyah. Dipersilakan Nur Zara Izzati. Dan dipersilakan Nur Balkis Al-Fatihah. Bagi kelas power dipersilakan Yulaini binti Jundi. Dan dipersilakan Naura Imani Maswan. Terusnya daripada kelas MEG dipersilakan Suhaila Kasih. Dipersilakan Nur Aisyah ICK. Dan dipersilakan Ummu Barakah. Seterusnya dipersilakan dari kelas RI dipersilakan Zunul Zain. Bagi kelas sukses dipersilakan Muzaina binti Tamam. Dipersilakan Nurul Al-Radwa Idris Abdullah. Dan dipersilakan Malaika Zatunur Aini Muhammad Nazri. Seterusnya kelas 5 Oscar dipersilakan Nur Syazah Damia binti Osman. Bagi pertandingan tahun 6 iaitu pertandingan tulisan khot, kita mulakan dengan kelas Marvelous. Dipersilakan Auni Nazifa Asmi Zairi. Dipersilakan Nur Masya Elisa Suhamsono. Bagi kelas siang dipersilakan Muhammad Arif Rashid Muhammad Firdaus. Dan bagi kelas super dipersilakan Muhammad Haris Darwisi Syahrizan. Muhammad Akil Mirza Mansur dan Nur Batrisha Amsa Azizul Hadi. Seterusnya kelas Yunai dipersilakan Noneli Erisa. Dipersilakan Amna Nur Aisyah. Dan dipersilakan untuk kelas power Siti Haifa Batrisha Abdul Samad. Nur Nadira binti Hamidi dan Nur Alias Hamidi Abdullah. Bagi kelas 6 energi dipersilakan Syarhan Al-Hafiz bin Adam. Dan dipersilakan Muhammad Ridhi Faik Muhammad Al-Hafiz. Dan bagi kelas 6 sukses dipersilakan Ahmad Akif Afif Ahmad Istaqim. Dan Adinur Zulfan Airis Zulkhairi.
Mari kita katakan terima kasih kepada Encik Jamal Jani Wahab dan dimohon Encik Jamal untuk berada di pentas bersama dengan Encik Suhaimi. Dan mari menyebut yang berusaha Tuan Guru Besar Puan Haja Nolairi binti Abdul Rahman bersama barisan pentadbir untuk ke pentas utama. Kerana kita selepasnya ada sesi fotografi. Dan seterusnya sebagai tanda penghargaan dan terima kasih kepada perasaan kita pada hari ini, mari menyebut yang berusaha Tuan Guru Besar Puan Haja Nolairi binti Abdul Rahman untuk menyampaikan kena hati kepada Encik Jamaluddin bin Wahab. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Dan dimohon pada jemputan untuk berada di pentas utama kerana kita akan teruskan dengan sesi fotografi bersama dengan peserta khatam Al-Quran dan juga guru-guru pendidikan Islam dan Bahasa Arab. Dimohon kepada semua peserta khatam untuk ke pentas. Dimohon untuk teknikal untuk meletakkan kursi di atas pentas. Baik, saya elok masukkan. Peserta khatam boleh naik ke pentas. Dan juga dan dimohon untuk guru-guru panitia agama Islam bersedia untuk sesi gambar tempat ini. Kita akan mulakan dengan peserta khatam.